perlu 10% deposit untuk beli rumah. Ini fakta sebenar yang ramai tak tahu. Secara amnya, ya, anda perlu sediakan 10% daripada harga rumah sebagai bayaran pendahuluan. Contohnya, untuk rumah berharga RM300,000, anda perlu sediakan RM30,000 sebagai deposit. Namun, ada beberapa cara untuk meringankan beban ini. Pertama, guna akaun 2K Double USP. Anda boleh keluarkan simpanan dari akaun 2K Double USP untuk membayar deposit rumah, kos guaman dan duty setem. Kedua, pinjaman 100%, skim seperti skim rumah pertamaku, SRP, dan skim jaminan kredit perumahan, SSJKP, menawarkan pinjaman perumahan sehingga 100%, membolehkan anda membeli rumah tanpa perlu menyediakan deposit tunai. Seterusnya, rebat pemaju. Sesetengah pemaju menawarkan rebat sehingga 10% semasa pelancaran projek baharu yang boleh digunakan untuk menampung bayaran pendahuluan. Keempat, skim bantuan kerajaan. Inisiatif seperti deposit madani menyediakan bantuan deposit sehingga RM30,000 kepada pembeli rumah pertama, membantu meringankan beban bayaran pendahuluan. Jadi, walaupun 10% deposit adalah standard, terdapat pelbagai inisiatif dan skim yang boleh membantu anda memiliki rumah tanpa perlu menyediakan jumlah tersebut secara tunai. Nak sertai kelas percuma, WhatsApp saya di ruangan bio. InsyaAllah saya akan berikan info berkaitan kelas tersebut.